Tengah sedap bawa kereta dekat highway plus, jalan lurus panjang, kiri kanan kosong. Tapi bila satu tak macam laju sangat lah, lepas pedal. Kadang rasa macam sia-sia. Masa boleh jimat tapi kena sangkut dengan limit. Lagi stres bila kereta sendiri mampu pergi laju, tapi undang-undang kata tak boleh. Of course lah, jujur cakap langgar juga. Tapi bukan dekat dalam rem legal lah. Even 111 km per jam dah kategori haram. Tapi bayangkan kalau tiba-tiba Malaysia buat keputusan buang terus had laju dekat plus tu. Apa jadi? Seronok ke? Bahaya ke? Ataupun dunia jadi macam track F1 percuma? Kalau nak cerita pasal highway tanpa had laju, contoh paling famous of course lah Jerman, Autobahn. Memang dah jadi legenda dunia. Lebih kurang 70% daripada laluan Autobahn tak ada speed limit. Memang ada had pun dekat kawasan tertentu, macam dekat bandar, tempat berbukit, ataupun bila jalan tengah repair. Tapi selain daripada tu, kau boleh tekan sampai habis. Kerajaan Jerman pun sebenarnya ada option speed sendiri, iaitu 130 meter per jam. Dipanggil bukan undang-undang, tapi kalau kau contohlah kan, kemalangan juga masa bawa 200 km per jam lah, mahkamah dia still boleh kata yang itu salah kau juga, sebab dah melebihi had laju yang dianggap selamat. Apa yang menarik, walaupun orang boleh bawa gila-gila laju, data menunjukkan kadar kemalangan jiwa Autobahn jauh lagi rendah daripada banyak highway lain yang ada speed limit. Tahun 2022 contoh, kadar kemalangan di Autobahn sekitar 1.6 kematian per bilion kilometer pemanduan, lagi rendah berbanding jalan biasa Jerman sendiri. So bukan Jerman je, ada juga contoh dekat Australia, dekat Northern Territory Stewart Highway pernah diuji dengan konsep open speed limit. Maksudnya ada laluan ratusan kilometer tanpa sebarang had laju. Masa tu data tunjuk kebanyakan pemandu kekal dalam 133 sampailah 139 km per jam. Bukan semua gila pergi sampai 250. Tapi eksperimen tu dia tak tahan lama. Kerajaan negeri akhirnya tarik balik dan letak semula limit 130 km per jam sebab risau soal keselamatan. And yes, ada laporan kemalangan serius sepanjang tempoh percubaan tu. Jadi kita boleh nampak lah, bukan semua tempat sesuai untuk konsep bawa laju ikut suka hati. Sebab kenapa ada negara yang berani buat highway tanpa limit? Jadi banyak. Pertama sekali sebab budaya pemanduan. Orang Jerman ni kan, contohlah kan, diorang peraturan ni nombor satu tau. Bila ambil lesen, dia bukan sekadar belajar gear masuk D terus jalan depan ke kiri, elok. Bukan macam tu. Lesen memandu dekat sana mahal, ujian teori dan praktikal susah, dan latihan diorang memang serius. Jadi majoriti pemandu betul-betul kompeten. Infrastruktur pun memang kelas dunia. Jalan diorang pula dibina tebal, rata. Selekoh diorang dengan radius yang selamat, cerun, dijaga. Semua tu memang ditujukan lah untuk tanggung kelajuan tinggi. Tapi keburukan dia memang clear jugalah. Lagi tak kira macam mana pun, lagi laju, lagi jauh jarak brek, lagi teruk impact masa accident. Kalau langgar pada 200 km per jam, beza dia dengan 110 memang beza lah. Beza. Risiko accident biasa kepada accident yang menyedihkan akan meningkat berkali ganda. Walaupun data Autobahn tunjuk kadar jiwa tak seteruk jalan lain, tapi bila accident memang satu tu berlaku, yang satu tu dia memang dramatik lah, memang telenovela lah. Satu lagi masalah adalah variasi kelajuan. Ni kau boleh agak lah. Ada kereta bawa 100 perlahan, lori bawa 90. Tiba-tiba Ferrari datang 280 dari belakang. Beza jurang kelajuan yang terlalu besar boleh buat situasi tu bahaya. So jalan kena sentiasa tip-top, tak boleh ada lubang langsung. Sebab pada 250 km per jam, satu lubang kecil boleh jadi soalan dia, kenapa bukan semua negara tiru Autobahn? Jawapan dia simple juga. Bukan semua ada jalan yang cukup bagus. Tergelak politik. Malaysia contohnya, walaupun plus ni dia nampak lawa, dia nampak hebat, realitis ada banyak selekoh tajam, cerun curam, lorong sempit, cuaca tropikal dengan hujan lembap tak menentu. Plus dia tak ada selekoh tajam kan. Masa 230 corner sebelum arena Rawang tiba rasa sempit sikit.
Sempit apa hal ni? And then nak maintain highway untuk kereta lari laju memang mahal. Barrier kena lagi tebal, permukaan kena lagi kerap tukar, sistem amaran elektronik kena pasang. And then rakyat sendiri mungkin tak selesa lah. Macam ni lah, kau dengar orang cakap kan, buatlah highway macam autobahn. Orang tu kereta laju sedap lah sembang. Tu pun kalau ada kereta laju. Silap-silap rupanya orang Facebook je. Obviously aman tu adalah pada keadaan sekeliling bila highway tak terlalu laju. Kalau Malaysia tiba-tiba serius nak cuba konsep tanpa had laju, banyak benda kena buat. Serius. Mula-mula kerajaan kena pilih laluan tertentu saja. Contoh macam Nilai ke Seremban ataupun Jasin ke Pagoh. Jalan macam tu. Yang jalan dia lurus, trafik tak terlalu sesak. Macam tu. Jalan tu kena upgrade betul-betul. Tak boleh ada jalan bergelombang, tak boleh ada pipe bawah tanah pecah. Semua kena tip-top, kena kisahkan hujan. Sebut jalan upgrade pun dah rasa macam dah macam lawak kan. Selain tu, Malaysia kena ada sistem elektronik canggih. Contoh, kamera kelajuan purata, papan tanda digital yang boleh tukar ikut cuaca, amaran segera kalau hujan lebat, polis trafik kena latih khusus untuk kawal situasi kelajuan tinggi. Undang-undang kena jelas. Kalau ada accident, siapa salah? Kalau bawa 200 masa hujan, adakah pemandu salah? Ini kamera hitam point A to point B pun lalu point A dah masuk exit. Pening kamera hitam tu. Bila kau nak keluar point B ni? Akhir sekali, cuba bayangkan kau daripada KL nak pergi Penang. Biasa ambil 4 jam lebih. Tiba-tiba highway kosong, kereta kau steady 200, sampailah dalam 2 jam setengah. Rasa macam dunia lain tu. Rasa macam bebas je. Tapi satu tayar pecah, satu kereta depan salah signal, satu lori tiba-tiba tukar lorong, habis. Bebas laju jadi bebas tragedy. Had laju bukan sekadar nombor atas papan tanda. Ia adalah cerminan budaya, tahap infrastruktur, polisi keselamatan, malahan cara sesebuah negara ini nilai nyawa rakyatnya. Autobahn wujud sebab Jerman ada kombinasi sempurna. Pemandu yang terlatih, jalan kelas dunia, undang-undang ketat dan masyarakat yang faham risiko. Kalau Malaysia nak tiru, nak buat betul-betul, bukan sekadar buang hard limit, bukan. Sebab kalau salah langkah, kita bukan negara pertama Asia Tenggara yang ada no speed limit highway tau. Kita akan jadi negara pertama dengan statistik kemalangan gila-gila. Jadi sebelum fikir seronok tekan pedal sampai lantai, kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita dah bersedia? Bebas laju memang bunyi gempak, tapi ia hanyalah indah kalau akal pun sama laju. Macam TV3. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video lain nanti. Nak baca artikel, tengok dekat zakirin.my. Saya Zakirin, jumpa lagi lepas ni. Bye bye.